boleh bercakap dengan lancar dan juga boleh mempengaruhi orang ramai. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amzari bin Zamri. So, saya daripada Mika Group. Saya salah seorang daripada director Mika Group. Okay, Alhamdulillah semalam dan hari ini, so seminar ini 2 hari. Kita berterima kasih kepada Yayasan Perak kerana sudi memberikan peluang untuk kami join seminar ini. So kami ada 5 orang daripada Mika. Alhamdulillah kesemuanya kita nampak dapat belajar segala tips dan juga cara ataupun tool set yang diberi oleh Tuan Rizal amat bermakna buat kami untuk digunakan dalam bisnes dan juga harian lah. Kalau ikutkan macam saya pun sebenarnya ada masalah dalam untuk bercakap lah. So saya akan mula praktis apa yang Encik Rizal nasihat, apa yang Encik Rizal sarankan. So insyaAllah harapan saya supaya tim saya dan juga anda juga mungkin yang boleh join program seperti ini, supaya akan datang boleh bercakap dengan lancar dan juga boleh mempengaruhi orang ramai. Saya harap memang Yayasan Perak dapat bawa lagi seminar-seminar seperti ini supaya dapat kita beri manfaat pada mungkin kami, macam kami, usahawan, pelajar dan juga seluruh rakyat negeri Perak, insyaAllah.